Alright guys, so jom kita tengok result apa projektor murah ni boleh buat. Dan sebelum tu, projektor ni bukan je boleh cast menggunakan HDMI, korang juga boleh terus connect dengan smartphone korang je, wireless je, sebab itulah dia ada 2.4G dengan 5G wireless dekat sini. Kalau 5G korang connect ke sini memang laju gila, memang takkan tersekat-sekat walaupun korang tengah pancarkan movie yang berkualiti tinggi. And yes, benda ni boleh support 4K. Walaupun dia murah, kecil, dia boleh support 4K dan kualiti dia padu gila. Jom tengok result. Okay guys, kat sini aku set up dia dekat atas stand lah supaya dia senang sikit kita nak tengok. Kita pancarkan dekat dinding je guys. Dan korang boleh tengok ini ada lampu dan korang boleh tengok dia punya kualiti dia macam mana. Netflix ada, Disney Plus ada, YouTube ada. Korang dah tak payah install dah. Korang boleh cari je video-video yang korang nak tengok. Prime Video ada. Kemudian dia juga ada App Store. So korang boleh tengok lah dekat bahagian bawah ni kan. Banyak movie-movie ada dekat sini. Korang cuma perlu login je account korang kat sini. Okay, kita akan off lampu Okay guys, ni hasil daripada off lampu. Korang tengok ini screen dekat dinding tau. Tapi nampak macam korang sedang buka TV. Jelas clear. Jom kita dekat lagi sikit. Kita tengok detail dia Tu, korang tengok detail dia tu. Ini bukan calang-calang detail guys. Korang tengok detail dia memang kau-kau Color dia yang cantik, detail dia yang best. Okay, jom kita tarik ke belakang sikit supaya kita bagi dia lagi besar Okay. Alright, korang tengok guys, jarak dia. Ni dia punya projektor dengan dinding. Dinding ni besar guys, sangat-sangat besar. Jom kita adjust dia punya sharpness dia. Itu dia, sangat-sangat sharp. Korang nak tengok tak betapa besarnya? Saya akan letak phone ni dekat atas tripod dan saya akan pergi berdiri kat situ. Okay, saya akan buka lampu lah nak bagi korang boleh nampak. Okay, korang tengok screen dia dekat sini memang besar gila dan saya berdiri dekat sini. So korang boleh tengok. Okay, kita tutup lampu kejap. So memang bukan sahaja besar, sharp dan juga color dia pun memang cantik gila. Nak tengok movie memang best gila guys. So guys, berbaloi gila. Tunggu apa lagi? Check out dekat beg kuning di bawah.